breakfast sebab sekarang pukul sekarang pukul 7.52 pagi. So kita punya flight delay pukul 10 suku sepatutnya pukul 9. So kita makan dulu dan baru kita akan bergerak untuk naik. Okay. So what do you expect for this trip? I expect myself to heal. What? Heal. So Saya nak berehat. Among us, who do you think will be cranky? You. Really, me? Please give cooperation. Thank you. Tanya husband kau. Tanya juga. Tanya lagi kau. We are entering Kelat Inau. This is our first trip together pergi Luar negara, yeah. Okay. So let's see if this dia punya ni macam benchmark lah. Kalau ni macam benchmark, kalau kita berjaya mengharungi perkara ini bersama-sama, why I sound so formal. So then mungkin lepas ni kita akan pergi ke next lagi kan? Betul. InsyaAllah kalau dimurahkan kalau ada rezeki. Are still excited for this trip? Member Dia terlalu excited. Jauh lagi. Wah, aku nampak masjid. Guys, we have problem right now. Like ada hal tak boleh dibuka password dia. Kau kena tergerak ni. Dia betul tak jauh. So guys, dah berjaya buka. Rupanya dia jam, bukan salah password. Kita dah sampai Lombok. So kita dah sampai Lombok International Airport. Airport dia lawa. Saya rasa dia macam baru lepas upgrade sebab bau upgrade tu. So kita akan pergi ke jumpa dengan supir kami yang kami dah book. Okay, cepat. Sekali. Tarikan. Wow. Allahu Akbar. Itulah. Terima kasih. Ini van kami. Okay. Luar biasa. Teman, Kita bangkai. kita masuk ke menjerit, tahu apa? Mas Yogi ya. Mas Yogi. Tapi saya lebih umum dipanggil sama orang-orang atau kawan-kawan saya itu panggil Ori saja. Ori Yogi. Ori dan Yogi. Halo. Salam kenal. Selamat datang. Ya. Mana itu? So saya ada soalan lagi satu. Nah itu pantangannya kak, tak boleh. Saya ada soalan lagi satu. Belum selesai. Bagi habis dulu. Aku yang satu. Macam cantik. Sebelah barat Bali, di sebelah timur itu Bajo. Wow. Ini adalah apa namanya ni? Pantai apa? Malimbo. Kita dah nak naik bot nak pergi ke Gili sebab hotel kita kena naik bot untuk pergi ke Gili sebab Gili tu macam satu pantai lah. Pergi ke Gili. Sana ke Gili. Kau ke sana. Kau bawa ke sana. Okay. Di depan. Our speedboat. See over there. Oh my god, that's so beautiful. Ni dia. Kita akan gerak pergi ke sana. Kalau nampak ada satu pantai kat sana. Bagi mereka dah biasa, bagi kita bukan. Padam polis. Diorang dekat bot laju nak pergi ke Sarawak kan.
tengah lautan nak pergi ke Gili Trawangan. Look at the water guys, it's so blue. Cantik. So kita dah sampai dekat pelabuhan Gili Trawangan. Memang sangat cantik. Look at this, the blue water. So blue. So kita dah sampai di Gili Trawangan. Inilah suasananya. Sini ada kereta kuda dan juga basikal dan motor. Sebab kereta memang tak boleh masuk sini. Moving to Cahaya Hotel. Of course. She works at one now. She vloggers. She nak cara job Iza. Perjalanan nak ke hotel kita kena jalan dalam 10 hingga ada snorkeling besok 15 minit. Belum. Okay, So Ami, to show our room for today. Sebab penat kan? Perjalanan dalam 15-20 minit tadi. Assalamualaikum. Sorry. Okay. Wah, aircon dah pasang. Yang tu mahu. Okay, dapat pakai. Wow. Air apa ni? pineapple. Pineapple. Okay, okay. So, tak ada restoran. Sorry. Kita dapat air pineapple kita guys. So, kita dapat pineapple juice as a welcoming drink. So, Alhamdulillah memang sebab panas dan juga dahaga. So, tempat ni dah agak jauh daripada tempat JT kita orang turun tadi. Dalam 15 hingga 20 minit perjalanan. Tapi melihat suasananya macam worth it lah. Cumanya dia memang kena buka aircon sentiasa sebab dia agak panas. Sekarang kita dekat sunset area, pantai Gili Trawangan. You guys, kita akan tengok keindahan Tuhan di hadapan ni nanti, okay? Cantik. Kita datang sini naik basikal je, ada dekat belakang tu. Tu dia. Ya, sekejap, aku tengah shot biasa. Dia punya air sangat jernih guys. Even ni macam bahagian pantai, dia sangat jernih. Memang hijau. Cuma dekat sini memang banyak orang-orang Inggeris. Mak Saleh kat sini. Sebab banyak bar. Ya, cuma dia banyak juga tempat halal. Cumanya kita kena mencari lah kan. So yeah. So ini lauk kita orang hari ni berasaskan seafood. Ini sayur asas Lombok. Oh ya. Yeah, asal Lombok. Ini kerang sos. Dan ni adalah sate daging dan juga sate ayam. Tapi dua sate ni makan dengan sambal dan biasanya makan dengan nasi. Ni ikan jenahak yang tadi. Ikan jenahak bakar dan juga sayur-sayuran.
sate ni dia sekali dengan dia akan kasih nasi dan juga side dish macam sayur-sayur. So kita boleh pilih. So macam kita sate, kita makan sate saja. Tapi sate sini makan dengan nasi dan juga side dish dan juga sambal. Sedap. Makanan dessert dekat Lombok paling famous, crepe. Crepe je nama dia, simple. This one is crepe Nutella. Uniknya kan? Jap. Hotel dekat sini semua diorang punya swimming pool semua kat luar ni je. So macam senang je nak tengok orang berenang. Ada dia bagi. Dengan pizza. Zah rasa. Ni apa? Coklat? Cappuccino. Lemak. Lepas tu nak rasa apa lagi? Kau apa cakap? Nestle yang tiga warna. Strawberry boleh? Boleh. Rasa je semua dulu. Nanti ambil je. Nak Kau dah boleh nak apa? Cappuccino tu kau punya kat coklat? Yes. Macam dah shady tak? Okay. Cappuccino satu, strawberry satu. Masuk. Satu makan dulu. Manja-manja gitu. Nak kan? Sedap dulu kau beli apa suka strawberry? Sebaiklah rasa tadi. Kan mula macam aku pun macam nak rasa. Strawberry kau macam rasa je lah. Ada satu. Dia rich in strawberry. Dia macam creamy. How do you rate today? Setakat ni I rate 7. Sebab apa pagi tadi kita orang encounter a lot of problem. One of it is kita punya luggage and everything is fine Susah now. accident tadi. Yeah, Izzah, how was you feel? How was it? How do you feel? How was you feel? About the accident. So sangat malu. I don't know kenapa saya terpapar je. Tapi sebab langgar basikal yang tengah parking. Depan tu ada pokok. Kalau saya langgar pokok lagi lah kan. Tanya apa tahu lah. Tapi rasa malu. Tapi it's okay. Pengalaman mendewasakan kita. Okay. Tapi terima kasih kepada yang daripada orang luar negara tadi and also the Indonesian one yang tolong angkat basikal tadi. Okay? Kau memang tak tolong waktu macam tu. Aku tolong. Aku berhenti, okay? Aku berhenti juga Aku tanya. Aku tanya kan. Aku berhenti tau. Tak ya. Aku rasa pun dia cepat kau. Okay, Inilah seharian kami menaiki basikal. Ya, cepat. Di street kita dah boleh tahu Langkawi, kita tahu.